perjalanan gas dia ke kawasan mana. Alright. Okey. Daripada kompresor, dia akan masuk ke kondenser ni. Ini kondenser. Ini adalah kondenser. Okey. Kondenser ni, apabila gas tu lalu, dia kalau minyak tu, dia tak tukar. Maksud dia, minyak kompresor tu, minyak ataupun kalau saya sebut dengan bahasa yang mudah, minyak aircon. Tapi minyak aircon pun kebanyakan pengguna dia tak tahu. Dia pun tak tahu kata aircon ni ada minyak. Dia pun tak tahu sebenarnya. Dia sejuk ingat gas dia ada. Minyak, minyak tu kalau lama-lama dia tak tukar, dia akan tersumbat di bahagian ni. Bahagian dalam ni. Dia akan bersumbat di dalam ni dan dia akan jadi separuh panas, separuh sejuk. Dia akan jadi separuh-separuh. Dia akan sumbat, dia akan jadi separuh. Walaupun dia besar, tapi dia tak guna 100% sebab dia separuh dah tersumbat, separuh dah sejuk. Ada possibility tak kalau bila benda tu jadi, dia akan keluar minyak? Kalau dia keluar minyak tu sebenarnya dia bocor. Kalau dia keluar minyak tu sebenarnya dia bocor. Itu lagi teruk lah. Dan itu memang lagi teruk. Lagi teruk sebenarnya. Baik. Proses tu. Proses tu untuk tukar minyak ni, dia menggunakan mesin yang tukar minyak tu. Saya nak tunjuk minyak ni. Ini adalah minyak yang kalau kita tengok dia ada serpihan besi. Minyak yang ada serpihan besi daripada kompresor, daripada pump gas tu. Dia ada serpihan. Ini yang paling kotor ni. Dia ada serpihan besi. Minyak yang ada warna adalah minyak yang ada partikel. Maksudnya dia ada abu. Dia tak boleh ada perubahan warna. Minyak asal dia adalah minyak yang macam ni. Ini adalah minyak asal. Minyak asal ni jauh beza ni. Dia tak sama macam minyak enjin. Dia tak boleh ada perubahan warna. Bila ada perubahan warna, sistem ni akan tersumbat. Sistem ni akan tersumbat. Dan dia akan dia ada banyak part-part lagi yang akan tersumbat. Dan dia akan risiko dia pada bocor. Faham baik. So kena jaga jangan bagi ada apa-apa partikel dalam minyak tu. Tu sebabnya kena servis on time. Baik.